Karnival Hijrah di Felda Air Tawar 2, Kota Tinggi, Johor membuka tirai hari ini dan menyasarkan kehadiran 30,000 pengunjung sepanjang 3 hari penganjurannya. Memasuki edisi kelima, karnival ini bukan sekadar medan dakwah, malah menjadi platform penyatuan ukhuwah warga Felda dan komuniti sekitar menerusi aktiviti keagamaan dan tradisi. Sejak awal pagi, lebih 3,000 penduduk membanjiri tapak karnival membuktikan sokongan padu terhadap program berteraskan ilmu dan kekeluargaan ini. Ketua Peneroka Felda Air Tawar 2 Sharon Abu Rahman menyifatkan karnival ini sebagai medium terbaik dalam mengukuhkan hubungan silaturahim antara peneroka dan masyarakat luar. Ini merupakan satu program yang sangat baik dan juga program yang agak besar sepanjang tempoh 10-15 tahun yang lalu. Dibandingkan dengan program ini banyak kepada program keagamaan dan juga hubungan yang baik untuk bersama-sama dengan warga Felda, dan apa yang saya lihat warga Felda agak sukalah, rasa terharu dan gembira kerana ada program seumpama ini telah pun dilaksanakan di Felda tu. Simbolik kesyukuran dan kebersamaan ditonjolkan menerusi acara penyembelihan 3 ekor lembu dan kambing bagi sambutan Maulidul Rasul peringkat rancangan gabungan bersama Felda Wilayah Johor Bahru. Selain pengisian rohani seperti ceramah dakwah dan pertandingan nasyid, karnival yang berlangsung sehingga Ahad ini turut menyuntik elemen kebudayaan unik seperti wayang kulit serta aktiviti kemasyarakatan seperti gotong royong dan ziarah kasih. Dari sudut ekonomi, ia membuka peluang kepada usahawan kecil tempatan menjana pendapatan selain menarik penglibatan anak muda dalam aktiviti berfaedah.